Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Menan. Jadi saya ingin menjawab soalan, adakah aspek genetik atau persekitaran yang mempengaruhi pembentukan personaliti kanak-kanak dan remaja? Jadi setiap individu memiliki personaliti yang unik. Jadi menurut Gordon Allport, tokoh kita, personaliti terdiri daripada pelbagai trait, iaitu ciri tetap yang mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi daripada aspek genetik pula, aspek genetik ni memainkan peranan dalam membentuk asas personaliti seperti tahap emosi, kecerdasan dan temperamen. Jadi contohnya yang boleh kita ambil adalah kanak-kanak yang sejak kecil lebih pemalu atau lebih aktif. Dia menunjukkan pengaruh baka atau biologi, contohnya daripada mak ayah dia yang hyper ke apa. Jadi antara kaitan dengan teori Allport ialah trait atau pusat yang diwarisi ni secara semula jadi, seperti sifat kepimpinan atau sifat empati. Jadi aspek persekitaran pula, persekitaran seperti keluarga, sekolah, media dan rakan sebaya, media sosial lah, turut mencorak perkembangan personaliti kanak-kanak dan remaja. Jadi remaja yang dibesarkan dalam keluarga penyayang cenderung membina trait pusat seperti kemarahan, kegembiraan, bertanggungjawab apa semua. Jadi trait sekunder daripada teori Allport ni terbentuk melalui pengalaman dan situasi sosial. Jadi kesimpulan yang saya boleh bagi adalah kedua-dua faktor genetik dan persekitaran saling melengkapi antara satu sama lain. Genetik menjadikan asas, manakala persekitaran membentuk ciri personaliti itu berkembang dan ditonjolkan. Sekian itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.